Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya maka sekali lagi kita dapat bertemu dalam rancangan Salam Baitullah secara langsung dari studio 2 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita sentiasa diberi inayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan tetamu kita yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita di Malaysia ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah Dr. Mazhar akan bersama kita lebih kurang 1 jam, dan tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah haji dan juga kekuatan ummah. Haji dan kekuatan ummah. Dan anda boleh berinteraksi dengan yang berbahagia Datuk. Talian kami seperti biasa 0322828578, 0322828578, ataupun melalui Facebook kami Salam Baitullah. Dan kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada waktu ini, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kita kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang membawa rancangan kita pada malam ini. Datuk, sebagai mukadimah barangkali kita pergi dulu kepada tajuk kita malam ni, haji dan kekuatan ummah. Mungkin sesuatu yang Datuk nak sebut daripada sudut tajuk tersebut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fadil Ustaz Syukri dan penonton. Akidah Islam ialah akidah yang membersihkan Allah, mensucikan Tuhan. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', tak sama dengan apa-apa. Maka orang Islam, dia tidak boleh ada sebarang imajinasi tentang Tuhan, gambaran tentang Tuhan. Dia nak gambar Tuhan begitu begini yang sama dengan makhluk, sama sekali tidak boleh. Tetapi dalam masa yang sama, perasaan makhluk ini, dia inginkan sesuatu, dia kena tabiat manusia, dia inginkan sesuatu yang ada kesan, ada bekas dengan dia, untuk membolehkan dia merasai sesuatu perhubungan. Kita kalau ada kekasih kita, kita mintalah barang tinggalan dia, baju dia, apa, tanda bukan baju tu sama dengan dia, tapi tanda ingatan. Allah Azza wa Jal melimpahkan rahmatnya, lalu dia pilih satu tempat untuk membolehkan manusia mengingatinya, dan dia limpahkan keberkatannya di tempat itu sebagai tanda perhubungan dengannya. Tapi tempat itu tidak mewakili, tidak menyerupai Tuhan. Maka dilimpahkan Mekah dan seumpamanya. Kemudian disuruh semua yang beriman dengannya hadir ke situ. Di situ maka mereka akan bertemu untuk mereka merasai bahawasanya aku tidak bersendirian dalam keimanan ini. Bukan hanya aku yang menyembah Allah, bukan orang Malaysia saja sembah Allah, orang di Ghana juga sembah Allah, orang di negara yang bukan Islam juga sembah Allah, selagi mereka Muslim. Mereka datang ke tempat itu bagi tujuan yang sama, melepaskan kerinduan. Boleh saja untuk Allah kata buat haji di tempat kamu, kamu bina Kaabah satu di Malaysia, orang Arab ada, semua orang buat, masing-masing buat, tapi dia satukan, dia tauhidkan, dia unitekan orang Islam, umat dia. Wa anna hadhihi inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, dan kamu abdikan diri padaku. Maka dengan itu pelambangan kesatuan. Semua datang, walaupun namanya haji, namanya, tetapi dengan satu tujuan, melepaskan kerinduan kepada Tuhan. Tujuan itu menyatukan kita, dan tujuan itu akan memperlihatkan keindahan orang-orang yang mencari Tuhan, dan keindahan orang-orang yang menyembah Tuhan. Berbagai rupa, berbagai wajah, berbagai bangsa menuju pada tempat yang sama untuk membolehkan elemen-elemen yang lain yang mungkin akan kita sebutkan sebagai elemen bagaimana untuk mengukuhkan kekuatan umat yang beriman itu. Maka kita lihat umpamanya dalam haji, kita disuruh dengan pakaian yang sama, talbiyah yang sama. Padahal agama tak menghalang keperbagaian pakaian. Orang Malaysia boleh, orang Melayu boleh pakai samping, boleh pakai baju Melayu, orang Arab boleh pakai jubah. Tapi bila pergi haji, sama.
supaya tidak ada siapa yang sombong, supaya semua orang merasai kesamaan, kesatuan mereka walaupun ada perbezaan pada latar bangsa, pada latar pendidikan, negeri dan kekayaan negeri dan seumpamanya. Inilah perkara yang kita katakan haji boleh menjana kekuatan umat. Dan ada unsur-unsur yang lain lagi. Kita disuruh keluar daripada duduk kat kampung kita saja, kita rasa kita je. Kita pergi, kita tengok dunia, kita tengok orang lain. Dan kesempatan ini liyashhadu manafi'ala, untuk kita melihat manfaat-manfaat bagi mereka yang menunaikan haji. Itu yang kita katakan haji sebagai sumber kekuatan umat. Baik. Ya. Baik, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita dengan yang berbahagia Datuk. Tajuk kita haji dan juga kekuatan umat. Talian kami 03-2282-8578. Tapi sebelum kita teruskan perbualan kita, perbincangan kita, diskusi kita dengan yang berbahagia Datuk, apa kiranya kita bersama dengan Fadli seketika di Makkatul Mukarramah. Silakan Fadli. Terima kasih Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlintas langsung bersama saya dari kota suci Mekah. Dan sebagaimana yang diketahui, esok 13 Oktober ataupun 8 Zulhijjah, para jemaah haji akan beramai-ramai bergerak ke Padang Arafah untuk berwukuf pada 14 Oktober ataupun 9 Zulhijjah nanti. Dan antara bahagian yang paling mempunyai cabaran yang besar untuk membawa para jemaah ke Padang Arafah adalah petugas perubatan, iaitu mereka yang akan memastikan semua jemaah haji Malaysia boleh dibawa kepada Arafah untuk berwukuf dan seterusnya ke Muzdalifah dan Mina. Dan bersama saya ketika ini adalah pasukan petugas perubatan di Pusat Rawatan Aziziyah. Dan di sebelah kanan saya ketika ini adalah Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Faid bin Abdul Rashid. Jadi doktor, bagaimana persiapan petugas perubatan bagi membawa semua jemaah haji kita untuk berwukuf di Padang Arafah? Ya, terima kasih. Mana yang kita ketahui, tugas dan tanggungjawab rombongan perubatan adalah sangat besar. Semua jemaah haji termasuk pesakit kita yang berada di pusat rawatan dapat berwukuf pada 14 Oktober nanti. Jadi antara persiapan yang kita buat bagi memastikan mereka dapat berwukuf adalah dengan kita mengenal pasti pesakit-pesakit mana yang akan kita bawa pada 8 Zulhijjah, iaitu pesakit-pesakit yang stabil. Kita akan bawa mereka 8 Zulhijjah dengan menggunakan bas sewa, dan juga yang mana yang tidak stabil kita akan bawa pada 9 Zulhijjah pagi ataupun pukul 11 untuk dibawa kepada Arafah untuk mereka berwukuf seketika di sana. Petugas juga akan bersama-sama pesakit jikalau mereka berada di pusat rawatan ni. Mereka selain daripada berada di sana bersama pesakit, mereka juga bila balik nanti dapat di sana nanti mereka dapat berwukuf di sana di Arafah. Kemudian kembali ke pusat rawatan, mereka juga akan membuat ibadah secara bergilir, iaitu melontar dan juga bermabit di Mina. Jadi itulah pengorbanan para petugas perubatan kita di Kota Mekah ini bagi membawa semua jemaah haji kita dapat berwukuf, dan selain itu mereka juga dapat menunaikan ibadah haji. Jadi sekian saja bersama saya, dan Mas Lina Ismail telah pun bersedia bersama petugas jururawat. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadli bersama dengan saya Mazlina Ismail untuk Salam Baitullah. Dan Alhamdulillah di waktu ini saya berada di hadapan klinik kecemasan di Ibu Pejabat Tabung Haji Hotel Abraj Janadriyah. Alhamdulillah, seperti yang anda lihat, saya bersama sekumpulan wanita, dan wanita ni bukan calang-calang wanita. Mereka adalah pasukan petugas perubatan tabung haji, yang mana saya kira satu tugas yang sinonim dengan wanita, iaitu jururawat. Dan mendekati mereka bersama-sama saya di waktu ini untuk kita ketahui apa yang dilalui oleh pasukan perubatan yang bertugas di klinik kecemasan Abraj Al-Janadriyah, dan kita mendekati mereka untuk mengetahui apa yang dilalui oleh jururawat-jururawat di sini yang bertugas di Tanah Suci Mekah untuk musim haji 1434 Hijrah. Bersama saya waktu ini untuk kita temu bual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haja Haryati binti Abdul Malik, bertugas sebagai jururawat logistik operasi Masyair tahun ini 1434 Hijrah.
Ya, Puan Haryati, ya, boleh kita ketahui bersama penonton kita apa perkhidmatan yang disediakan di klinik kecemasan di sini? Di klinik kecemasan Abrash Adanadah ini, kita sediakan klinik kecemasan, juga rujukan daripada maktab-maktab, dan kita juga merujuk pesakit ke Hospital Aziziyah dan Shisha. Kali pertama pada tahun lepas, dalam jawatan yang sama juga saya bertugas. Kalau kita boleh kongsikan antara cabaran-cabaran yang dilalui sebagai jururawat menyantuni Duyufur Rahman ini. Sebenarnya saya terlibat secara langsung dalam operasi Masyair Arafah Mina. Sangat mencabar daripada penyediaan peralatan untuk operasi tersebut, sehinggalah tutupnya klinik kecemasan underground kami di Arafah dan di Mina Muaisim. Baik, terima kasih Puan Haryati. Dan bersama saya seorang lagi jururawat yang ingin saya bawakan dalam Salam Baitullah, pertama kali menyertai pasukan perubatan jururawat di Tanah Suci Mekah, Puan Fatimah Mustari. Alhamdulillah, sihat. Apa perasaan bertugas kali pertama? Pertama kali juga sampai di Tanah Suci Mekah. Pertama kali untuk tahun ini, rasa terharulah sebab dipilih untuk menyantuni Duyufur Rahman lah, untuk membantu jemaah haji kat sinilah. Saya nampak emosional. Saya nak tanya sikit, mungkin ada perbezaan menyantuni melayani pesakit di tanah air dan di Tanah Suci Mekah ni, bagaimana agaknya? Memang ada perbezaan lah. Dekat sini macam kita lebih pada fokus, macam jemaah tu kita anggap macam saudara mara kita ataupun macam ibu bapa kita sendirilah. Jadinya macam kita merawat dia macam lebih lagi kasih ataupun sayang pada jemaah tu lah, macam ibu bapa kita sendiri. Itulah dia harapan pasukan petugas perubatan bagi musim haji 1434 Hijrah ini, dan kami juga mendoakan mereka terus diberi kekuatan untuk memberi khidmat kepada Duyufur Rahman. InsyaAllah sampai di sini daripada kami di Tanah Suci Mekah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ustaz Syukri. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Anda ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Flower menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Daftarkan penyertaan anda melalui SMS dengan menaik salam, jarak, R, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, nama, jarak, alamat dan hantarkan ke 33310. Tetapkan janji temu anda bersama Salam Baitullah 2013. Jawab soalan yang akan dipaparkan setiap hari mulai 30 September 2013, 9 malam. Pelbagai hadiah lumayan tajaan Rakyat Travel Sendirian Berhad bagi pemenang harian dan terkumpul menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Anda ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Flower menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan untuk hari ini. Untuk menjawab soalan harian, hantarkan SMS salam, jarak, H, jarak, pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Semoga kesihatan saya terpelihara sehingga orang kata dugaan yang sebenar pada 8 yang akan bermula. 8 hingga
di mana kita akan ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji yang sebenar lah. Di situlah saya rasa dugaan yang sebenarnya, di mana ujian daripada Allah yang kita akan terima lah. Memang ada kuliah di sini, bimbingan, dan kami pun ada mengkaji saya sendiri lah dengan buku-buku yang telah diberikan oleh tabung haji, jadi insyaAllah kami bersedia. Persiapannya alhamdulillah lah, dan jaga kesihatan saya tu saya jagalah. Untuk nak ke sana tu kita menggunakan banyak tenaga dan kita perlu menjaga kesihatan kita lah dengan elok. Saya dinasihatkan oleh doktor supaya bagi betul-betul kesihatan betul-betul terjamin dan tidak digalakkan untuk berulang alik ke masjid kerana nak simpan tenaga lah untuk ke Arafah untuk wukuf dan melontar dan seterusnya balik untuk melakukan tawaf haji. Siapan wukuf tu memang kita sedia dekat, kita baca buku, kita simpanlah tenaga bu, hati-hati. InsyaAllah nampaknya buat setakat ini, nampaknya alhamdulillah apa yang dia persediakan untuk kita buat persiapan tu, insyaAllah lah kita akan atur dengan rapi lah, insyaAllah. Mudah-mudahan sempurnalah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kembali bertemu dan terima kasih kepada semua penonton yang bersama TV1 bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Kita bersama dengan Dr. Maza. Pada malam ini kita membicarakan tajuk haji dan kekuatan ummah. Jadi Datuk sebutkan tadi tentang pelambangan daripada ibadah haji itu, kekuatan ummah, Kaabah yang satu, dan pada masa yang sama juga ada perkara-perkara yang sama kita buat. Puasa pun sama-sama bulan Ramadan. Kemudian kita kata pada masa yang sama setiap hari Jumaat kita bersama-sama paling kurang dengan jemaah. Tapi seharusnya kita juga mengaku bahawa kalau kita lihat dari sudut kekuatan ataupun dalam kadang-kadang perkataan yang digunakan perpaduan, tapi nampak masih longgar, sama ada kita kata tempatan ataupun ummah itu sendiri. Mungkin komen daripada Datuk. Terima kasih Ustaz Syukri. Kadang-kadang kita hairan kalau kita pergi Mekah, kita tengok ni, daripada negara berbeza, bahasa tak faham antara satu sama lain. Datang daripada segala penghujung dunia, daripada dunia yang berbagai-bagai. Apabila orang azan saja, semua pergi ke masjid. Boleh pula duduk dalam satu saf, dan tak ada training, bukan ada rehearsal sebelum itu, latihan sebelum itu untuk bagaimana buat saf, duduk dalam saf yang elok. Sampai keluar masjid, ada pun tahu kita orang Islam. Betapa terlatihnya untuk kita berada di dalam peraturan. Sebelah saudara kita tu mungkin Turki, yang sebelah lagi mungkin negeri yang bahasa dia kita tidak pernah dengar. Tahu pula kita nak suruh dia satu, dia pun faham bahasa kita. Orang Islam di sudut agama ajar dia. Program dah cukup. Untuk membolehkan dia bersatu, dia berdisiplin, bagaimana dia menguruskan diri dia. Tetapi kalau bahasa orang utara, kalau tak terajar juga, masalah bukan pada program lah, masalah pada diri kita. Dan ini yang sedang kita baiki. Apabila ibadah itu kita lakukan, tetapi spirit ataupun ruh ibadah itu sudah hilang. Ruh ini yang perlu kita tekankan. Sebab tu imam-imam seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia cuba menegaskan hakikat ini, bahawasanya ibadah ini bukan satu pergerakan saja, tapi ada makna di sebaliknya. Makna itulah yang kelihatannya kita kehilangan hari ini, yang mana kita perlu sentiasa bangkitkan balik apa di sebalik perbuatan ibadah. Kerana Allah tak memerlukan ibadah kita, kita yang memerlukan Allah dan memerlukan dan ibadah itu untuk kemaslahatan kita ataupun untuk kebaikan kita. Betul. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk, dan anda boleh berinteraksi dengan yang berbahagia Dr. Maza. Talian kami ialah 0322828578, dan kalau dah ada pemanggil di talian kita beri ruang kepada pemanggil pertama kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ustaz. Ya. Silakan. Saya nak bertanya sikit dengan apa doktor lupa tadi namanya. Ya. Ini tentang hari wukuf. Sekarang ni dah dekat hari wukuf lusa kan? Jadi macam mana dengan yang sakit
penat yang tak boleh bangun misalnya, apakah dia kena pergi wukuf juga ke? Kita kan rukun ya. Wukuf tu rukun haji ya. Ya. Jadi macam mana tu yang terlantar sakit? Ya, baik. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mungkin soalan kita ambil juga daripada Facebook, iaitu daripada Zul Bujang. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, jika jemaah menunaikan haji dan bersungguh-sungguh berdoa untuk meninggal dunia di tanah suci, adakah ini dikatakan tahap ketakwaan yang tertinggi? Mohon pencerahan. Silakan. Terima kasih. Pertama tentang wukuf tadi kan. Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka Arafah adalah, wukuf di Arafah adalah rukun. Mungkin dia tak mampu bergerak sendiri, tetapi kalau sekiranya dia itu masih boleh sedar, dalam keadaan sedar dan seumpamanya, hatta kalau orang boleh angkut dia pun pergi letak satu juzuk daripada Arafah pun dah memadai untuk dia. Betul. Supaya dia kena masuk ke dalam Arafah. Mungkin dia duduk atas bas tak turun dan pun tak apa, tapi duduk di dalam Arafah. Kalau dia tak duduk, maka dia tidak ada haji untuk dia pada tahun berkenaan, dia mesti datang pada tahun yang berikutnya. Pertama kita tahu ajal maut Allah Ta'ala yang tentukan. Namun kita boleh minta untuk kita mati syahid, kita diajar, demikian juga minta untuk kita mati dalam ibadah. Ada beberapa perkara yang ada nas bahawasanya ada fadilat, seperti mati di Baqi' dan juga mati di dalam menunaikan haji. Kerana Nabi, sehingga Nabi tidak kapan dia dengan pakaian ihram dia. Ini menunjukkan bahawasanya besarnya pahala orang yang mati dan dianggap syahid ketika apabila menunaikan haji. Maka dengan itu apabila satu orang minta sungguh-sungguh dengan harapan Allah Ta'ala memberikan fadilat itu kepadanya, itu perlambangan min taqwal qulub, daripada ketakwaan jiwa. Maka kita sentiasa minta Allah matikan kita dalam menuntut ilmu, mati kita dalam haji. Ya, kita minta jauh, jangan mati kita di tempat tak elok saja. Yang ni minta haji, jihad dan syahid dan seumpamanya. Kita disuruh untuk minta. Untuk kita tak disuruh minta mati saja tak boleh. Ya Allah, matikanlah aku tak nak hidup dah. Pasal kecewa itu tak boleh. Tapi minta mati dalam kebaikan disunatkan untuk kita minta. Baik, terima kasih pada yang berbahagia Datuk. InsyaAllah kita akan lihat lagi ataupun saksikan lagi satu bingkisan yang telah kita sediakan. Sama-sama kita saksikan. Sembilan Zulhijjah, pastinya tarikh yang ditunggu-tunggu oleh setiap jemaah haji. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama dan tidak dapat ditinggalkan atau digantikan dengan amalan lain. Menunaikan haji tanpa wukuf di Arafah adalah tidak sah hajinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, haji itu adalah wukuf. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya hari wukuf. Setiap tahun pada 8 Zulhijjah, jutaan umat Islam akan bergerak keluar secara beramai-ramai dari kota Mekah untuk berhimpun di Padang Arafah sebagai persiapan menghadapi hari paling penting dalam ibadat haji. Pada malamnya, para jemaah telah berada di Arafah dan memperbanyakkan zikir, doa dan membaca Al-Quran. Sementara pelaksanaan wukuf dilakukan pada keesokan harinya, dimulai setelah zawal atau tergelincir matahari sehinggalah terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Padang Arafah merupakan daerah terbuka dan luas yang terletak di sebelah timur luar kota suci Makkah. Wukuf di Padang Arafah mengingati kembali peristiwa di mana Nabi Adam AS dan Hawa yang telah diturunkan ke bumi dari syurga kerana mengingkari perintah Allah dan terpedaya oleh tipu daya iblis. Menurut sejarah, Nabi Adam AS dan Hawa telah dipisahkan di dunia ini dan mengambil masa selama 40 tahun untuk bertemu kembali. Tempat pertemuan mereka adalah di Padang Arafah, iaitu di Jabal Rahmah. Dinamakan juga Arafah kerana di sinilah malaikat Jibril mengajar Nabi Ibrahim AS tentang amalan haji. Selesai menerangkan tentang amalan berkenaan, malaikat Jibril bertanya, "Arafta?" atau "Sudahkah kamu tahu?" Lalu Nabi Ibrahim AS menjawab, "Araftu, saya tahu." Arafah adalah tanah halal dan pemisah antaranya dengan tanah haram adalah Wadi Uranah, iaitu tempat baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Arafah ketika mengerjakan Hajjatul Wada' pada tahun 10 Hijrah.
Kru Salam Baitullah sempat bersama-sama rombongan tabung haji membuat tinjauan kepada Arafah untuk persiapan terakhir sebelum ketibaan jemaah. Pergerakan dari segi pergerakan insya-Allah pada 8 Zulhijjah, iaitu bersamaan dengan 13 hari bulan Oktober, kita akan mula menggerakkan para jemaah haji Malaysia daripada Mekah ke Arafah bermula daripada pukul 11 pagi. Dan ini akan dilakukan secara 3 pusingan atau 3 trip bas, dan bermula pada 11 pagi dan akan berakhir pada lewat malam ataupun dalam awal pagi. Selain itu, tabung haji bersama petugas perubatan sedaya upaya akan memastikan kesemua jemaah haji Malaysia dapat berwukuf di Arafah. Tidak kiralah mereka yang kurang upaya, warga emas maupun yang mengalami masalah kesihatan, semuanya akan dipastikan untuk melaksanakan rukun penting haji ini. Jemaah haji warga emas mereka juga akan dibawa dengan bas ke Arafah untuk berwukuf, dan di Arafah mereka ditempatkan di kemah khas di mana mereka akan dibantu oleh petugas-petugas khas warga emas. Dan di Arafah juga kita ada sediakan kemudahan klinik yang dikenalikan oleh rombongan perubatan, di mana jemaah-jemaah yang hadapi masalah kesihatan akan diberi rawatan di situ. Esok, jutaan jemaah haji secara beramai-ramai akan bergerak dari kota Mekah menuju kepada Arafah untuk berwukuf. Di sinilah segala kekuatan dan kudrat akan digunakan sepenuhnya oleh para jemaah. Hari wukuf dianggap paling mencabar kerana segala ketahanan mental dan fizikal serta spiritual jemaah akan diuji. Wukuf di Padang Arafah bererti berhenti seketika di padang ini dalam suasana hangat dan panas terik. Ia memberi peringatan awal kepada umat Islam tentang keadaan di padang mahsyar, di mana semua manusia tanpa mengira bangsa, pangkat atau kedudukan akan dihimpunkan untuk menerima pengadilan berdasarkan amalan semasa di dunia. Perkembangan jemaah haji wukuf di Padang Arafah insya-Allah akan kami bawakan secara langsung dalam Salam Baitullah esok. Pembiayaan perumahan Aimanzili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aimanzili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Jika dibandingkan dengan remaja yang lain, Nur Atika Abdul Malik boleh dikira sebagai insan yang bertuah. Kerana seawal usia 13 tahun lagi, anak bongsu 3 beradik ini telah berpeluang untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah nazarnya. Saya bernazar untuk melakukan umrah pada selepas saya mendapat jika kalau saya mendapat Pusat 5A dalam PSR, dan alhamdulillah tanpa saya sangka saya dapat Pusat 5A dalam PSR. Jadinya kenalah menunaikan umrah nazar tu kan. Waktu mula-mula sampai tu rasa macam bersyukur yang sangatlah, sebab memang tak sangka, memang tak pernah terfikir seumur hidup untuk sampai ke sana pada usia seawal itu. Dan bila sampai saja kat sana, bila tengok aja Baitullah tu rasa macam, tengok Kaabah tu rasa macam satu perasaan yang sangatlah rasa tak tahu nak kata apa, macam sangatlah bersyukur, takjub sangat. Kunjungan pertama Atikah di Baitullah semasa bumi Mekah berada dalam musim panas. Tatkala mentari menyengat diri, di situlah Atikah memulakan kerja ibadah. Dan ketika itulah juga Atikah mengutip benih-benih nikmat kebesaran ilahi
Sampai ke Masjidil Haram tu, waktu tu dah tengah hari kan. Macam waktu tu macam boleh ke mampu ke nak tunaikan tawaf panas-panas kan. Sebab time tu memang musim panas. Time tu tak apa, tawakal je lah, pergi je lah tawaf tu kan. Lepas tu bila pergi tawaf tu kan rasa panas kan. Kita tengok macam panas, tapi bila kita tengah buat tawaf tu rasa macam tak panas, rasa macam Allah pemudahkan apa yang kita lakukan tu. Waktu kan selepas tawaf tu kan melakukan sunat tawaf kan. Waktu sujud tu rasa lantai tu macam sejuk, macam tak ada rasa panas lah, macam Allah pemudahkan segala benda. Jadinya bila Allah dah mudahkan tu rasa macam ya Allah bersyukurnya Allah bagi keizinan untuk kita melakukan ibadah kita dengan mudah. Dan setelah meningkat remaja dan menyambung pengajian dalam jurusan Pensijilan Tahfiz Darul Quran UIAM, barulah Nur Atikah memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali. Untuk menjadi manusia yang sentiasa bersyukur, setiap Muslim seharusnya sedar semua anugerah dan nikmat yang dimiliki itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu balik asrama tu semua kan macam Atikah habis ke pergi umrah? So macam Atikah macam habis lah. So dia macam saya cakap lah habis lah. So apa yang saya beli kat sana macam kurma ke kongsi-kongsi dengan diorang. Pasal dia macam menyakat lah lagi umrah, muda-muda lagi umrah. Tapi macam bila orang menyakat tu macam dia bukan satu ingatan untuk kita. Sebabnya kita dah pergi umrah, maknanya kita dah jadi tetamu Allah. Jadinya kita kena ingat bila kita jadi tetamu Allah tu kita macam kena fikirlah kalau kita nak buat salah lepas tu macam aku dah pernah pergi umrah macam mana, macam terfikir-fikirlah. Nikmat dan anugerah yang diperolehi setelah menunaikan umrah ini terus dituai oleh Atikah hingga ke hari ini. Malah jauh di lubuk sanubari, Atikah masih mengharapkan agar pengalamannya di Tanah Suci Mekah akan kembali bertahta sebelum dia meneruskan pengajian ke peringkat universiti. Macam kat sana kita tak disibukkan dengan urusan dunia. Pergi sampai sana je, okey, setiap kali waktu pergi masjid. Tapi kalau kat Malaysia ni kena fikir bila nak study, bila nak buat ni, macam-macam benda lah nak kena fikir. Itulah yang suasana yang rindu. Waktu muda ni lah carilah peluang untuk mendapatkan duit tu. Lepas tu jadinya situlah kita satu cepat-cepatlah daftar nak pergi haji ke nak pergi umrah ke. Sebab itulah keperluannya orang muda kena bijak merancang sekarang hidup dia macam mana. Memanglah muda-muda nak enjoy, tapi kita kena ingat kita tak boleh nak expect bila Allah akan tarik nyawa kita. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki mengenderai unta kurus dari segenap penjuru yang jauh. Kalau ikutkan perancangan dalam umur 20 lebih kalau boleh nak pergi kan. Tapi sebab kalau ikut turn umur 40 dah kat tahun 2035 kan baru dapat pergi. Time tu dah umur 40 lebih. Tapi tak tahulah segala-galanya perancangan Allah kan. Sebab kalau dah tua nanti takut macam-macam penyakit ke, takut sempat ke tak sempat pergi ke, tak tahulah. Ya. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Kita pada malam ini alhamdulillah bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin bekas Mufti Perlis, dan tajuk kita ialah Haji dan Kekuatan Ummah. Dan anda jangan malu, jangan segan untuk cakap dengan Datuk. Walaupun nampak macam garang ya tu, tugas, tapi insya-Allah akan melayan apa saja persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Telefon kami ialah 0322828578. Jadi Datuk, saya nak pergi kepada Datuk sebelum saya membaca Facebook dan juga kita layan soalan tadi. Ialah dari sudut kita bayangkan bahawa Mekah ni tempat berpijaknya nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kita katakan pusat ibadah. Mungkin bila kita dah jejakkan kaki, kita berada di bumi ataupun di tanah tempat yang pernah dipijak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang sepatutnya perasaan yang ada, yang perlu ada pada kita, Datuk? Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz. Ini antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan satu tempat yang dipilih untuk kita beribadat dengan mempunyai satu latar sejarah yang sangat hebat kan. Nabi Ibrahim alaihi salam di situ kan. Allah kata wa id ja'alna al-baita mathabat lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal-akifin. Jadi waruka'is sujud kan.
Allah Ta'ala memerintahkan jadikan supaya Nabi Allah Ibrahim, perintah khas Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, supaya membersihkan Kaabah, supaya untuk apa? Untuk kita, untuk taifin wal akifin wa ruk'ai sujud, orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang beribadat, dan orang yang rukuk dan sujud. Kalaulah tempat kita pergi rumah orang-orang besar hidang makan kat kita rasa Masya Allah bagusnya dia tu, walaupun nama hebat, tapi rendah diri hidang makan. Tempat yang kita nak ibadat itu Allah suruh Nabi dia yang paling mulia, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim, bapa para Nabi. Dia telah menyediakan tempat itu untuk kita. Maka apabila kita pijak Mekah, kita tawaf di Kaabah, kita akan dapat merasai betapa hubungan agama ini, hubungan kita dalam beragama tidak bermula pada hari ini. Bahkan bukan bermula dengan Nabi Muhammad SAW, mempunyai jalur sejarahnya yang sangat panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan nama, dengan segala kemegahan, semua agama tak pernah berbeza memuji Nabi Ibrahim. Yahudi, Kristian, Islam. Hak Nabi lain maka khilaf, tapi tentang Nabi Ibrahim, sebab tu kita panggil Abrahamic faith. Semua Nabi Ibrahim ialah Abul Anbiya, bapa para Nabi. Jadi apabila kita pijak Mekah, kita rasa inilah rangkaian perjuangan yang tidak pernah berhenti. Daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diteruskan Nabi Ismail, diteruskan para Nabi demi Nabi, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apabila merasakan Islam bermula dengan kita dan berakhir dengan kita, kita akan lemah semangat. Tapi apabila kita sedar bahawa agama ini bermula daripada sejarah yang panjang, kita hanya salah satu mata rantai daripadanya. Selepas kita akan ada orang yang menyambung urusan agama ini, dada kita menjadi besar, kekuatan kita menjadi hebat. Maka kita tahu, aku bukan bersendirian dalam bahtera ini. Bahtera ini telah didahului dengan para Nabi, dan kita mengikuti jejak langkah mereka. Sebab itu dipilih Mekah. Sebab itu ada sejarah yang menarik pada Kaabah. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Kita dah ada pemanggil di talian kita. Terima kasih, tunggu lama tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ahli panel. Ya, silakan. Bukan multi pelik. Ya. Tajuk kita haji dan perkhidmatan ummah. Ya, betul. Yang saya rasa, itu pendapat saya lah. Setiap orang memang bercita-cita untuk pergi ke Mekah. Tapi mengapakah kekuatan mereka tu bukan semua dia makhluk Allah Ta'ala. Ini satu konsep. Yang kedua, kalau pergi pun, saya rasa bukan semua yang balik ada macam menerima hadiah yang bagus. Jadi ini saya tak boleh kata, tapi kita tengok gerak-gerik arah, kata apa, orang kata sekilas ikan di air, kita tahu jatah mestinya. Tolong Ustaz terangkan kepada umat yang ada sekarang ni. Dan terima kasih. Baik, kita dengar penjelasan daripada yang berbagi Datuk. Silakan Datuk. Terima kasih yang bertanya. Dia bagus soalan ni. Kerana di dalam agama, sebab tu apa tajuk pun diletak bab yang rukun yang pertama ikhlas. Ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang paling susah. Hatta pada zaman Nabi yang berhijrah pun ada yang tak ikhlas. Sebab tu Nabi kata, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Siapa yang hijrah pada Allah dan Rasulnya, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Sebab tu bab yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang pertama, bahkan dalam Riyadhus Salihin, di hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat. Dan apabila niat tak betul, amalan tak betul. Dan hari ni orang nak pergi Mekah ni ramai orang boleh pergi. Orang Malaysia ada duit. Kita tengok masa musim cuti, sekolah penuh, bukan saja budak gadis remaja, anak-anak yang kecil-kecil kita semua pergi. Kan? Pasal alhamdulillah Allah bagi kurnia rezeki pada kita, ramai orang kita pergi. Bila mudah pergi, tak apalah kurnia Tuhan. Tapi bila mudah, kadang-kadang rasa tak ada apalah Mekah anytime. Jom kita pergi Mekah 2 minggu lagi.
Anytime, jom. Seorang ada duit, bahkan seminggu lagi pun boleh. Dapat visa, kita pergi. Kadang-kadang di samping kemudahan itu, kita telah terlupa perkara penting, bahawasanya ini bukan suatu kembara biasa. Ini bukan satu pelancongan biasa. Ini mencari redha Tuhan. Sebab itu, maka saya rasa ramai orang pergi Mekah, tapi dia tidak dapat perasaan, feeling itu. Dulu saya telah sebut juga di dalam program ini, saya kata bahawasanya kalau hanya Mekah itu faktornya Tuhan terima ibadah dan doa, semua orang yang duk meniaga, yang duk tipu orang, yang curi kasut, yang apa kat Mekah, semua doa mustajab. Tetapi bukan faktor Mekah, tapi faktor jiwa yang luhur, yang dicampur dengan tempat yang bersih, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka kita jangan lupa elemen itu. Sebab tu para ulama menyebut satu perkara, kadar pahala berdasarkan kadar masyaqqah. Kadar pahala berdasarkan kadar masyaqqah. Jadi kadang-kadang makcik yang duduk kat kampung kehimpun duit sebulan RM20, sehingga 5 tahun baru boleh pergi umrah. Dia mungkin, kita pun pergi umrah sama dengan dia juga, naik satu kapal terbang. Kita 2 minggu lepas orang bagi tahu. Tapi para ulama menyebut berdasarkan nas-nas. Walaupun Mekah tu pergi sama, tempat sama, tapi kadar kesusahan yang dia alami untuk membolehkan dia mencapai ibadat itu, menjadikan nilainya di sisi Tuhan lebih besar daripada kita. Baik. Lebih besar daripada Baik, terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk. Saya juga nak mengambil kesempatan soalan yang ada sedikit kaitan dengan kita dalam keadaan kita nak berkorban ni, dan saya fikir soalan ini juga berlega di media sosial kita, iaitu Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, iaitu Halim Hashim. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya untuk kepastian, boleh tak orang bukan Islam makan daging korban? Tapi tak, nanti Datuk akan jawab nanti, sekejap kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi tunggu jawapan daripada yang berbahagia, Datuk. Kita jumpa selepas ini. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Biarpun sering menjadi tumpuan umat Islam sebagai wilayah yang sering berlaku kejadian tembak-menembak atau letupan bom, namun tidak menghalang umat Islam di 3 wilayah, Petani, Naratiwat dan Yala, Selatan Tai, menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadat haji ke Tanah Suci. Walaupun hakikatnya mereka juga tidak dapat menyembunyikan perasaan bimbang, tetapi kekuatan iman dan tawakal mereka terhadap Allah begitu tinggi, sehingga mereka boleh berhimpun sama ada di kampung atau di pondok untuk menunaikan solat sunat hajat. Bagi menunaikan ibadah haji pada tahun ini, khususnya para hujat yang berada di 3 wilayah selatan ini, ya Allah. Sentuhan suara rendah diri semoga dikurniakan Allah keselamatan, kesihatan dan haji yang mabrur, menjadi saksi solat hajat dan doa mengiringi keberangkatan jemaah haji yang disebut sebagai bahasa tempatan sebagai hujjah. Ya, walaupun madrasah ini agak usang, tetapi tidak menghalang para pelajarnya untuk sedekahkan doa dan sebelum itu menunaikan solat hajat bagi memohon kepada ilahi semoga ahli keluarga, ayah bonda mereka selamat di Tanah Suci. Secara umumnya lebih 10,000 penduduk Islam di negara Gajah Putih itu mendapat peluang menunaikan ibadat haji tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya lebih 13,000. Ini berikutan tindakan kerajaan Arab Saudi mengurangkan kuota haji sebanyak 20%. Bagi 3 wilayah ini iaitu Petani, Naratiwat dan Yala, mereka yang terpilih sekitar 6,000 jemaah haji. Antara yang bertuah ialah Ansari Haji Osman dari Kampung Berhak, Muang, Petani. Beliau merupakan kumpulan yang terakhir berangkat ke Tanah Suci
Beliau begitu gembira kerana mendapat visa haji di saat-saat akhir yang ketika ini rakan-rakan dari wilayah itu sedang berlomba melipat gandakan amal. Saya nama Haji Asy'ari. Di dalam musafir ni ada juga saudara kita ni mai sedekah, ada mai sedekah. Ada cara isi dan sapu lah, macam-macam lah, ada sedekah. Dan di Mekah juga sedai tua umur pergi semaya hajat pun ada sedekah juga. Di sini ya Rabu ya pasal dia di sini semaya hajat lah ni tu bagi orang nak pergi semaya hajat, orang yang kena semaya hajat ni ya ada sedekah. Bagi orang tetamu, orang apa dia lebay lah. Bagi pasangan Asri Haji Ismail dan isterinya Rohana Tatuh bersyukur kerana dapat menunaikan ibadah haji dalam usia yang muda. Mereka mengakui terpaksa mengikat perut berjimat cermat untuk mengumpul wang bagi mencapai impian yang pastinya ada dalam setiap sanubari setiap umat Islam. Perbelanjaan keseluruhannya ialah sebanyak 180,000 baht ataupun RM18,000 Malaysia. Dia buat panggil semaya hajat cukup lebih kurang 41 orang. Ada juga baca Yasin. Kadang-kadang maya hajat di masjid. Ada juga. Lepas tu panggil mari di rumah. Lepas tu ada jamu ala qadar, ada juga. Pada jamu tu ya macam-macam, ada jamu hak khas, lepas tu hak umum. Mula-mula tu kebanyakan buat hak umum dulu. Tu kapung dengan siapa warga-warga. Bawa malam nak pergi besok nak pergi malam ni, dia panggil hak khas pula lah untuk semaya hajat baca Yasin. Manakala pihak kerajaan negara itu pula membantu memberikan suntikan pencegahan penyakit dan kursus haji secara percuma yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam ke tiga-tiga wilayah. Ya, berkuasa juga turut menghulurkan sagu hati kepada jemaah haji di negara itu. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dan terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja program Salam Baitullah kita pada malam ini dan juga malam-malam yang berikutnya. Dan sebelum Doktor ataupun Datuk menjawab persoalan kita tadi, apa kiranya kita lihat dulu siapa pemenang kuis harian kita. Sama-sama kita saksikan. Baik, nama pemenangnya ialah Hashima Abdul Rahman daripada Ceras Kuala Lumpur dan Noliah Osman daripada Kuantan Pahang dan juga Wan Norizan Wan Mangso Shah Alam Selangor. Jadi yang berjaya alhamdulillah tahniah, yang belum berjaya insya-Allah ada rezeki tu insya-Allah. Mungkin Allah Taala nak beri yang lebih baik, kita tak tahu. Jadi Datuk, persoalan tadi yang saya ingat ini sangat popular lah kalau dekat-dekat korban ni. Orang bukan Islam. Kadang mungkin jiran tetangga, mungkin kawan ofis. Macam mana Datuk? Terima kasih. Memang soalan ni selalu orang tanya kita. Pertama kita soalan ni dekat negara Arab pun orang tanya. Tapi negara kita lebih signifikan, lebih penting. Betul. Sebab kita jiran kita non-Muslim. Kadang-kadang semua kita baik dengan dia. Betul. Lepas tu dia tengok hari raya, dia datang rumah kita, dia nak makan daging. You tak boleh makan daging ni. Dia kata ini daging korban Islam punya. Oh, you tak baik sama saya. Panjang dia dah meleleh dia tengok kata, oh kita rumah dia balik kampung, kita jaga semua, nak makan daging dia sikit pun dia tak bagi. Jadi kita agak isu tu agak lebih sentuh kita dibandingkan negara lain lah. Betul. Jadi saya pertama secara insafnya kita sebut memang ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga menyebut bahawasanya dia tak bagi non-Muslim makan kerana dia kata ini ada kaitan dengan ibadah. Tetapi di sana ada pandangan yang lebih luas daripada itu. Kerana tidak ada satu pun nas yang menyebut secara terang tidak membenarkan orang bukan Muslim untuk memakan korban. Bahkan secara umumnya Quran menyebut la yanhaukumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu untuk kamu tabarruhum. Ya, maksudnya kita berbuat tabarruhum wa tuqsit. Tabarruhum pun buat tuqsitu pun adil. Tapi tabarruhum lebih cenderung kepada buat baik dengan memberikan sesuatu kepadanya. Ini yang disebut oleh para mufassirin. Tuhan tak larang kamu buat baik dengan memberikan sesuatu dan melakukan keadilan kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Kalau dia bukan anti-Muslim dan seumpamanya, dia boleh makan
daging korban. Ini juga yang telah difatwakan oleh beberapa majlis fatwa internasional, termasuk hatta Lajnah Fatwa Daimah Arab Saudi pun keluarkan fatwa yang sama. Cuma saya nak sebut sedikit di sini ialah baguslah kadang-kadang orang kita sensitif benda tu, tapi saya nak ceritanya boleh makan untuk kita jaga agama kita, dakwah juga. Betul. Supaya dia tidak salah faham terhadap Islam. Dia kata Islam tak baguslah haji ni, saya semua sikit saya teringin nak makan pun haji tak kasih. Jadi dia tengok, dari kita jemput dia datang, terutama kadang-kadang akikah sama, korban pun sama berlaku pada masyarakat Islam. Tapi kita kadang-kadang daging yang sekeping ni jadi isu besar kalau orang makan sampai satu kampung. Padahal bukanlah ulama sepakat benda tu. Tetapi kadang-kadang ada benda besar. Negara, kadang-kadang tanah yang lebih besar, wilayah yang lebih besar, orang jual kepada, bukanlah saya anti, tapi tanah orang Muslim, patut orang Muslim kena jaga. Kita bagi kepada orang lain dengan begitu mudah pun. Tak ada pula orang tanya apa hukum dia sampai ada negeri dah korang dah tanah orang Muslim. Kan pasal apa? Jual sana, jual sini, bagi sana, bagi lesen orang bagi untuk orang Muslim supaya dapat meniaga, naiklah taraf ekonomi orang Islam. Dia Alibaba kan, dia tak pula orang tanya fatwa apa hukum Alibaba apa semua. Dan orang tak tanya. Betul. Yang daging sekeping ni kita jadikan isu. Ini tak bagus cara fikiran fik kita. So kita kena ada jiwa yang besar untuk melihat Islam dan kerangka yang lebih besar, mudah-mudahan. Baik, terima kasih di atas penjelasan Datuk. Kita dah ada pemanggil di talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila puan. Saya nak tanya Ustaz, ya, silakan. Tentang Mekah ni, mengapa Mekah diharamkan untuk orang kafir? Adakah Allah tidak suka pada orang kafir atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cepat sekali Puan Saniah. Mungkin dia tahu masa tak cukup pada kita. Terima kasih Puan Saniah. Baik Datuk, silakan. Terima kasih. Dia ada isu Jazirah Arab dan isu Mekah, tapi oleh kerana dia tanya Mekah, saya cakap untuk ringkas di sini. Allah bukan tak suka dengan orang kafir. Buktinya apabila dia masuk Islam, kita alu-alukan dia. Kerana bukan tak suka pada batang tubuh dia, tapi tidak terima kekufuran itu. Oleh kerana Mekah ni tempat khusus untuk ibadah orang Islam. Dan orang yang datang ke Mekah ni, dia datang untuk ibadah. Allah jadikan Mekah ni minyak tak ada. Nak buat pelancongan pun kering kontang. Pokok pun tak tumbuh. Kalau Mekah tu orang katalah andai kata Mekah tu tidak ada Kaabah lah, bukan kerana tempat ibadah, orang cakap kita jom pergi melancong Mekah, kita tak pergi. Ada apa kat Mekah? Tapi kita pergi hanya kerana dia tempat ibadah. Maka Allah jadikan ia tempat ibadah. Dan orang Islam kumpul juta. Dan banyak provokasi boleh dilakukan jika macam-macam orang masuk. Dalam orang tak masuk pun kita susah hati. Yang sama-sama Islam kita akan takut. Maka Allah khususkan tempat ini untuk kita. Maka dia tak halang tu bumi Allah, yang lain pun bumi Allah juga. Allah benarkan. Bahkan ramai orang non-Muslim Allah bagi rezeki lebih daripada kita. Allah bagi, tapi tempat ni Allah bagi kat orang-orang mukmin untuk mereka menguruskan. Dan apabila mereka itu juga beriman, mereka dialu-alukan datang ke Mekah. Dan itu tidak juga berarti kita memusuhi mereka sehingga membenci mereka pada batang tubuh mereka. Islam tak terima akidah yang salah. Syirik mereka tidak diterima. Dan tempat itu tempat tauhid, bukan tempat syirik. Baik. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas penjelasan tadi. Mungkin Datuk kita dah berada di hujung-hujung macam ni. Mungkin dalam 2 minit macam tu, mungkin sesuatu yang Datuk boleh simpulkan daripada pertemuan kita pada malam ini, hati dan kekuatan, haji dan kekuatan ummah. Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala programkan kita banyak perkara seperti mana yang Afadhil Ustaz sebut juga tadi. Ada solat, ada haji dan seumpamanya. Di sebalik kita pergi menunaikan ibadat-ibadat ini sebagai satu upacara ibadah yang telah difardukan Tuhan, kita juga kena tahu, macam saya sebut tadi, Tuhan tidak pernah sia-sia dalam suruhannya. Betul. Maka ada tujuannya. Maka dia suruh kita pergi haji supaya kita mengambil kekuatan, membina kekuatan dalam diri, melihat supaya keluarlah daripada kampung kamu tu, pergi tengok tempat lain. Berkumpullah dengan orang Islam yang lain, tengoklah yang gelap pula, tengoklah yang cerah pula, tengoklah perangai macam-macam yang tinggi, yang kasar, supaya kamu dapat merasai lautan yang luas ini adalah umat kamu. Mereka adalah saudara Muslim kamu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminun bersaudara. Inilah perkara yang Allah mahu daripada kita. Tapi malangnya kita tidak dapat menunaikan tujuan ini kerana kita hanya menganggap dia sebagai satu ritual tanpa kita memahami
tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan ibadat-ibadat ini kepada kita. Maknanya Datuk, kalau Datuk boleh bagi yang terakhir, kita bila nak menunaikan haji ni, kita bukan sekadar mempelajari cara ibadah, tetapi kita harus memahami maqasid ataupun falsafah daripada ibadah haji tersebut. Maqasid itu yang penting. Sebab kalau tidak, kita pergi tengok yang ada adalah batu-batu yang dibina pun baru-baru, kan? Betul. Kerajaan Saudi bina yang cantik-cantik yang baru-baru. Tapi kita pergi untuk merasai apa di sebalik hal itu. Syaitan tak ada dah kat hajat. Setengah orang kata dia pergi lontar syaitan. Syaitan pun tak tunggu kat situ lagi. Kalau dia syaitan pun walaupun jahat, dia tak bodoh. Kalau dia duduk tunggu hari musim orang melontar, dia nak lontar dia. Betul. Tapi sejarah di sebalik itu memang demikian, supaya kita dapat merasai kesatuan perjuangan, kesatuan semangat. Jika tidak, kita pergi tengok orang buat, kita buat, tapi kita tidak memahami sesuatu. Terima kasih banyak Datuk. Itulah perbualan kita, alhamdulillah, lebih kurang 1 jam bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, bekas Mufti Perlis. Dan insya-Allah bagi yang menyatakan sekejapnya dapat bercakap dengan Dr. Asri malam ni, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dengan yang berbahagia Datuk pada malam besok dengan tajuk yang lain, insya-Allah. Akhir kata, ucapan terima kasih kita kepada tetamu kita dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kami